ayam gepuk yang diperkatuk sampai hancur untuk bagi dia punya ramuan makesap masuk dalam ayam. Ada satu kedai Melayu style satu macam yang masakan style Yogyakarta yang berantu punya. Yang hampa boleh main try makan kat sini. Hampa boleh main makan ayam gepuk yang sempoi punya. Ayam gepuk yang diperkatuk sampai hancur untuk bagi dia punya ramuan makesap masuk dalam ayam. Mereka guna segala makneka punya ramuan yang mereka create guna identiti penduduk tanah Melayu yang nak buat bendang punya yang duduk kat area Kedah Darul Aman. Yang diadaptasi daripada cita rasa ayam gepuk utara. Yang hampa semua boleh main makan dalam kedai yang ada aircon. Makanan ni semua mereka masak guna segala apa yellow semua ingredient yang diadun rapi. Resipi Yogyakarta campur Melayu yang mereka goreng ayam ni dalam kuali. Yang hampa boleh makan ayam gepuk ni ke apakah sekali dengan macam-macam yang menu yang mereka duk jual kat kedai ayam gepuk utara. Yang duk ada kat arah kuda yang mereka kata gila-gila punya puas hati. Kat sini kita ada set lele gepuk, harga dia RM10 saja. Okay, kat sini kita ada juga ayam gepuk set crispy kriuk-kriuk. Harga dia RM14 saja. Ayam kunyit kuah kari RM13 saja. Hampa boleh main try makan kat kedai ni. Yang mereka sudah setting guna segala makneka punya kandungan ramuan ingredient yang diadun rapi. Komplit set sekali dengan terung sampai giling gabaga yang mereka pergi beli terung ni kat market. Yang gila-gila punya berantu. Terung sampai giling harga cuma RM8 sahaja. Hampa boleh main try makan mereka punya set ayam, set sotong, set udang, set ikan, set bakso, set kari dan set combo. Set budak pun mereka ada jual juga. Dengan ayat kotak komplit set sekali dengan kereta mainan apa semua dia. Set untuk kanak-kanak harga cuma RM9 sahaja. Anda akan dapat kereta mainan dan satu air kotak. Set bakso harga cuma RM9 sahaja. Okey, yang ni ayak tiramisu blended. Yang ni ayak jagung viral. Yang ni ayak taro blended. Yang ni ayak avocado pistachio. RM10 saja. Kedai ni dia kata sempoi. Style satu macam yang ramuan tradisional perkampungan Naruto Konoha Gakure yang makanan punya taste. Yang dimasak oleh orang Melayu yang mai daripada utara semenanjung tanah Melayu. Yang lani dia sudah mai buka kedai kat area Arah Kuda. Sotong gepuk, harga dia RM13. Okey, ni ayam gepek herba, harga dia RM14. Okey, ni set talapia gepuk, harga dia cuma RM15 saja. Ayam gepuk, ayam crispy, ayam goreng kunyit, ikan talapia, ikan keli, sotong sekali dengan gulai ikan ni apa semua yang diadun rapi, komplit set sekali dengan detail punya masakan. Set kari bawang ni harga cuma RM12 sahaja bersama nasi putih. Dengan segala makneka punya sayur style satu macam yang mereka goreng guna minyak yang panas punya. Yang mereka kata memang puas hati dia. Krup-krup Krup-krup lah klik-klik. Mereka ni memang masakan kat sini memang steak Konoha Gakure memang makanan. Kedai ayam gepuk utara ni lah ni mereka punya toke mereka kata ada 4 kedai. Kalau hampa nak tahu, kami ada 4 cawangan ayam gepuk utara ni. Kat mana tu bang? Bagi tahu Okey, kau sikit. dekat Sungai Petani kami ada 2 cawangan. Dekat Padang Serai 1 cawangan. Dekat Arah Jaya ni cawangan keempat kami. So hampa jemputlah mai sini dekat Arah Jaya. Kita buka daripada 11 pagi sampai 10 malamnya. Tak ada cuti untuk apa. Hampa boleh main try makan kat sini Tia. Makanan daripada resipi kajian makmal bawah tanah data internet 5G dengan hasil kerja yang teliti. Yang dikawal rapi oleh kawalan makanan yang dipermasak guna api. Yang diterapi dengan segala makneka ingredient yang diadun rapi. Yang dipakai kata putih-putih punya puas hati. Detail dan tarak nak rancau punya. Sambai dia memang sedap power, tapi power sampai berayak mana batau.